Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Marsha Marisa, wartawan cilik dari studio TV Merdeka. Hari ini sekolah kami mengadakan jualan air balang sempena Minggu PSS Pustaka Merdeka dan Panitia Matematik 2026. Jom kita saksikan klip-klip sepanjang video ini berlangsung. Agak-agaknya ada apa Jom kita tengok. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Aini Abu, Ketua Panitia Matematik. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apakah tujuan utama program air balang ini diadakan? Tujuan utama adalah untuk mengisi program Minggu Panitia Matematik dan PSS. Secara kebetulan kami mengisi aktiviti ini dengan salah satunya ialah mendidik usahawan cilik untuk melalui proses-proses jual beli secara real life situation lah. Kami mengambil semua, terutamanya murid-murid tahun 6 untuk bersama-sama menjalankan aktiviti jual beli untuk air balang pada hari ini. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Berakhir sudah video kita pada hari ini. Jumpa lagi pada episod akan datang. Bye!